30 tahun bukan satu perjalanan yang singkat. Setiap langkah, setiap senyuman menjadi kenangan terindah. Nama diberi Nuriza binti Haji Taib. Saya dilahirkan pada hari Selasa 9 Februari 1968 di sebuah kampung yang diberi nama Kampung Pergam di Bukit Pasir, Muar Johor. Bapa saya, Taib bin Haji Abdul Rahman, seorang askar Melayu. Manakala mak saya, Nong binti Mansur, seorang suri rumah tangga, tidak bekerja. Saya merupakan anak keempat daripada 7 adik-beradik, 5 lelaki, 2 perempuan. Oleh kerana bapa saya seorang askar, maka keluarga kami sering berpindah ke beberapa negeri mengikut batalion ditempatkan. Saya telah mendirikan rumah tangga pada 25 Februari 1990 dengan seorang guru, iaitu Cikgu Zulkifli bin Jaafar. Saya dikurniakan seramai 4 orang anak lelaki yang kini berusia 36 tahun, 33, 29 dan 25 tahun serta 6 orang cucu. Saya mendapat pendidikan rendah di beberapa buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Besi Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Tok Jalai Kem Kedah dan Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera Johor Bahru. Kemudian saya melanjutkan persekolahan di Sekolah Menengah Agama Ma'had Muar Johor dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tahun 1981 hingga 1985. Setelah selesai menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, saya menyambung pelajaran di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim pada tahun 1987 hingga 1989. Setelah tamat pengajian di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, saya ditempatkan mengajar di Sekolah Kebangsaan Fedah Sungai Mas, Kota Tinggi pada tahun 1989 hingga 1990. Kemudian, saya berpindah sekolah ke Sekolah Kebangsaan Fedah Linggu hingga akhir tahun 1992. Tidak lama selepas itu, saya ditempatkan bertugas di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1 sehingga tahun 2011. Apabila saya mendapat kenaikan pangkat, saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Fedah Bukit Ramun sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bermula 2011 hingga 2013. Selepas itu, saya ditukarkan ke SK Felda Inas sebagai Guru Penolong Kanan HEM dan kemudian menjadi Guru Penolong Kanan Pentadbiran di sekolah yang sama hingga akhir 2015. Pada pertengahan 2015, saya memohon untuk mengikuti kursus NPQEL di IAB. Apabila tamat kursus, saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Senang Hati Benut Pontian sebagai guru besar. Bermula bulan Disember 2015 hingga April 2017. Selepas itu, saya kembali ke daerah Kulai dan ditempatkan di SK Kulai 1 bermulai 24 April 2017 hingga Mei 2019. Kemudian, saya ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Fedah Penggeli Timur sehinggalah hari ini. Dan apabila saya memohon untuk bersara awal, diluluskan berkuat kuasa 1 April
2026. Saya sangat bersyukur atas segala nikmat dan pengalaman yang diperolehi sepanjang perkhidmatan saya sebagai guru selama lebih kurang 35 tahun 4 bulan. Harapan saya, semoga Allah sentiasa memberkati dan merahmati perjalanan hidup saya dari mula hingga ke akhirnya. Diberikan kebahagiaan dan ketenangan di samping keluarga tersayang. Pagi ini terasa sedikit berbeza. Langkah kaki ini masih menuju ke tempat yang sama. Sebuah tempat yang telah menjadi sebahagian daripada hidupku sekian lama. Di sinilah saya memulakan hari demi hari, membuka pintu sekolah dengan harapan menyambut wajah-wajah kecil yang penuh impian dan mengajar mereka mengenal dunia melalui ilmu. Tahun demi tahun berlalu tanpa disedari. Anak-anak yang pernah saya pimpin dengan tangan kecil mereka kini telah melangkah jauh mengejar cita-cita mereka sendiri. Menjadi seorang pendidik bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah perjalanan jiwa. Perjalanan yang dipenuhi kesabaran, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Dan hari ini, saya berdiri di penghujung perjalanan itu. Bukan dengan rasa sedih, tetapi dengan rasa syukur. Syukur kerana diberi peluang menyentuh kehidupan ramai anak-anak, mencurahkan sedikit ilmu dan meninggalkan secebis harapan untuk masa depan mereka. Sekolah ini akan sentiasa menjadi sebahagian daripada diri saya. Walaupun satu hari nanti langkah kakiku tidak lagi melintasi pintu ini. Kenangan di sini akan terus hidup di dalam hati kerana seorang pendidik tidak pernah benar-benar berhenti menjadi pendidik. Ilmu yang pernah diberi akan terus hidup dalam setiap langkah anak-anak yang pernah kita bimbing. Dan hari ini saya melangkah pergi dengan hati yang tenang, membawa bersama 1000 kenangan yang akan sentiasa saya kenang sepanjang hayat. Pertemuan kita di suatu hari menitikan ukhuwah yang sejati. Bersyukur ku kehadrat ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua.
rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu, senyuman yang tersirat di bibir-Mu menjadi ingatan setiap waktu, tanda kemesraan bersimpul padu kenangku di dalam doa-Mu. Semoga